Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ni malam tau, malam. Malam ni saya nak bagi hadiah kepada sahabat baik saya dah. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa tahu? Saya ada seorang sahabat yang paling berusia sekali tau. Berusia 84 tahun. Iaitu Pak Gani Kopassus. Saya kenal Pak Gani ni tak sampai 6 bulan. Dalam duk buat video, duk cari dia kan. Saya bersyukur pada Allah. Kalau nak kata dalam kiri kejayaan saya ni kan, rezeki saya setakat tu saja. Tapi Allah ni Maha berkuasa. Dia hadirkan saya dengan seorang kawan, sahabat. Dia kawan, dia sahabat. Dia menasihat saya. Nasihat dia masuk tau. Saya ni belajar ni merata gunung. Gunung Jati lah, perguruan semua. Bergadir tak. Tapi tak apa nak masuk. Tapi dengan Pak Gani ni dengan nasihat dia masuk semua dalam dada. Saya biasa bawa kereta daripada Melaka nak balik Kedah masa saya raya. Kami main voice call tau. Voice call sekali, voice call 18 minit, 30 minit. Saya hantar sampai di Kedah. Aku nak share dengan apa salah satunya lah. Dia kata apa tau? Dia kata kita ni kan, yang paling penting pada hidup kita ni, mulut. Mulut ni boleh bawa kita ke syurga, InsyaAllah lah kan. Dan mulut juga boleh bawa kita ke neraka. Jadi kita tentukan mulut kita ni cakap yang elok, cakap yang baik-baik. Kita nak masuk syurga kan, nak masuk neraka. Nak dapat hidangan, makanan yang lazat kan, nak kena bakar dengan api. Mulut kita kena sentiasa cakap yang elok dia kata. Jadi saya kat situ terkesan. Aku nak share tau. Aku ada muffler ni satu. Aku suka muffler ni. Yang ni sahabat saya bagi Kopassus Indonesia. Saya suka muffler. Ni sahabat saya bagi. Tapi saya suka muffler saya lah. Tunggu muffler saya sampai. Command Endo. Hari ni saya nak bagi hadiah pada Pak Gani. Saya buat satu video untuk dia. Special untuk dia. Video ni saya buat dekat seminggu, 2 minggu dah. Mungkin hari ni siap. Steady Pak Gani. Terima kasih kerana sudi jadi kawan saya yang paling tua sekali. Command Endo. Terima kasih. Ini lukisan abstrak, saiz dia tak seberapa, tapi yang ni bertemakan nature juga, tetapi dia ada macam memori lah. Ini pun sebahagian daripada alam semula jadi. Yang ni pun alam semula jadi. Saya nak menggambarkan hutan dan bayang. Macam ni semua ada sumber. Hutan-hutan ni semua ada keperluan makhluk-makhluk manusia, ataupun makhluk-makhluk lain memerlukan hutan. Jangan mencemarkan, jangan memusnahkan alam semula jadi. Saya sebenarnya suka ketenangan, kedamaian. Jadi bentuk-bentuk lukisan alam semula jadi ini menggambarkan ketenteraman. Siapa saja yang mari sini tengok rasa tenang, aman, damai. Jadi kita hidup memerlukan ketenangan. Syukur Alhamdulillah saya dapat menghasilkan sebuah lukisan yang saya abadikan dinding rumah saya. Buat masa ni dapat ketenteraman, ketenangan, dan mesej saya bila orang tanya ada satu keunikan sentuhan. Itu saja saya melahirkan. Ini urutan abstrak tadi juga, cuma cara sentuhan, cara main color, cara campuran color, maka dia jadi begitu. Campuran color tu maka terjadilah satu ni keunikan. Dan kita sentiasa buat lukisan ni kelainan daripada yang lain. Yang ni alam semula jadi juga, dilambangkan dan menggambarkan periuk kera. Ni periuk kera, monkey cup.
Orang kata bukan monkey cup, bukan water botol yang monkey cup ini monkey water botol cup. Ini dalam sekal tahulah, faham. Saya menjual, Pak Gani membeli. Saya memberi, Pak Gani menjawab. Oman and InsyaAllah manu. okey, kita bersama Pak Gani, episod special untuk kemerdekaan Pak Gani InsyaAllah. Okey, InsyaAllah. saya bagi open soalan kepada Pak Gani dan Pak Gani jawab. Saya tanya, Pak Gani jawab. Setuju? InsyaAllah. Salam. Setuju? Setuju. Aku terima nikahnya. Sama-sama. InsyaAllah. Habil tu. InsyaAllah. Seni ini luas. Skop dia luas. Okay, semua seni. Seni grafik, seni nyanyi, seni lakon, seni lukis, seni halus, seni tampak. Itu semua seni lah, dikatakan seni lah semua. Sebenarnya semua pergerakan kita itu seni. Semua seni. Bercakap, jalan, berlakon, bercerita. Seni, itu seni. Makan, minum itu seni. Pada peringkat awal, saya lebih kepada alam semula jadi. Maksud daripada peringkat sekolah lagi. Alam semula jadi. Tengok alam semula jadi. Tengok pokok, tengok rumah, tengok apa. Sawah, bendang, apa, alam semula jadi. Tapi taklah macam sekarang ni. Alam semula jadi yang macam sekarang ni, 2006 ni. Bukan macam sekarang, macam dulu. Dulu jenis imagine suka-suka gitu aja. Kita syok sendiri aja. Orang lain bukan syok pun, bukan boleh jual. Sebab apa? Kita terlibat dalam bidang tu, tak ada formal. Tak ada orang yang menegur, menasihatkan kita. Jadi ini anugerah Allah bagi. Saya cerita tadi tu pasal permulaan sentuhan tangan saya tu ke warna-warni atau ke kanvas, ke kertas tu daripada alam semula jadi. Jadi saya tak buat lagi abstrak. Bila saya dah terlibat, dah cara orang kata secara langsung, perkembangan dari masa ke semasa, baru saya pergi abstrak. Setelah saya jual lukisan alam semula jadi ni, boleh jual, ada pameran, ada begitu gini, maka saya tengok pembeli-pembeli ada yang suka beli abstrak. Jadi bila kita tanya orang-orang yang buat abstrak, dia tak bagi detail. Dia kata dia sembahan warna aja, color aja. Jadi saya terlibatlah cara tak langsung. Saya kata kalau saya boring-boring, saya buatlah abstrak. Abstrak ni boleh buang color sikit, boleh jolly, boleh enjoy. Boleh rap macam barat tu dia simbah pijak kaki, main dengan penyapu, kain buruk dia simbah. Tu abstrak. Tu saya nak cerita. Sudah tentulah ada perbezaan dalam perjuangan dalam tentera, sebab dalam tentera memerlukan fizikal. Kalau kita tak punya fizikal, kita tak boleh terlibatlah dalam ketenteraan. Fizikal dan mental. Mental kita kena kuat. Kecabaran apa semua itu kena kuat. Itu dah mutlak. Tak ada pilihan. Kalau dia tu tak ada mental, dia tak ada fizikal, mana mungkin dia nak menjadi seorang perwira ataupun seorang warga tentera, contoh. Jadi fizikal dengan minda, dua-dua kena main peranan. Minat. Okey, tokoh tambah minat. Kalau dia kata dia tak minat, tak payah ceritalah, kita buat cajuk lain lah. Itu dia. Itu tentera. Kalau seni ni, setelah saya mengalami dalam ketenteraan. Saya bukan ada pre-formal ke apa-apa. Saya tak reti sebut color apa, sentuhan. Nak sebut seni-seni art ni tentang cara formal, saya tak reti. Jadi bila dalam ketenteraan, saya boleh terlibat, masuk hutan, keluar hutan, survival, tak makan, tak apa, tenaga apa. Dalam seni hanya pegangan beruh dengan tangan dia. Takkan tak boleh kot. Allah bagi kita akal. Lepas tu dia kata, yang tu hang boleh buat, pasal apa yang ni hang tak boleh buat. Aku bagi ke hang ni, hang buat. Buat. Tapi sekali buat tak jadilah.
Buat 2 kali tak jadilah, buat 3 kali tak jadi. Berulang kali, berkali-kali. Kita kena ada orang kata buat praktikal cara sendiri. InsyaAllah, Alhamdulillah. Nilai dia, saya ingat jawapan tu, kalau saya jawab itu jawapan peribadi, kalau orang lain jawab cara orang lain, no? Jadi kita bergantung kepada individu si A, si B, si C ni, cara dia menjawab. Sebab kita ni manusia ada karakter perwatakan tersendiri. Ada yang dia boleh ubah, ada yang dia tak boleh ubah. Okey, ada yang dia kerana dia masuk askar dia boleh ubah. Sikit dia dah ada pengalaman, dah ada apa ni orang kata dah orang canai dia punya jiwa raga dia, maka dia boleh ubah. Ada setengah bila dia berhenti dia tak boleh ubah. Jadi saya nak sebut tadi tentang soal kata mana banyak menipu dengan ni bergantung kepada individu lah. Tapi pada saya dua-dua kita kena ada keikhlasan, kejujuran, kena ada keikhlasan. Penipuan kalau kita ada makna tipu diri sendiri lah. Kita tipu orang lain tapi itu tipu diri sendiri. Cabaran dia sengit. Sebab apa? Dia mempunyai orang kata tekanan, emosi, karakter perwatakan. Dia ada kita jiwa kemanusiaan. Kita ada sentuhan. Kadang-kadang tergoris. Kadang-kadang terasa, kadang-kadang geram. Kadang-kadang kita geram, kadang-kadang kita lepas ikut suka gitu gini. Itu dia punya cabaran. Tapi itu yang saya kata tadi, kita perwatakkan diri kita tu, kita kena belajar daripada kesilapan. Kita kalau orang lain nak buat cara dia, karakter dia, perwatakan, semua orang hadapi macam tu. Tapi kita kena fikir jangka panjang. Sebab kita dah masuk umur 50, 60, 70, 80, cabaran dia alhamdulillah, insya-Allah. Dunia luar sekarang banyak tauri gila. Termasuk daripada peralatan, termasuk pada makanan, termasuk pada jiwa raga, termasuk hati, naluri manusia. Jadi semua berbeza, tak sama dulu. Kalau dulu gula sekati 2 kupang, 3 kupang, contoh, arang sekati sekupang, sekarang tak berbeza. Jadi kalau berbeza itu makna majoriti 90% berbeza, termasuk jiwa raga kemanusiaan. Kita nak cari manusia yang jujur, kita kena fikir banyak kali. Kita kena tengok banyak segi, banyak sudut. Bukan tengok daripada penampilan, bukan tengok khaita dia besar, pakaian dia, kasut dia mahal, bukan. Kita kena mendekati dulu karakter dia, perwatakan dia, sikap semula jadi dia. Di situ kita akan dapat dari masa ke semasa, insya-Allah. Ini zaman dah maju, zaman dah berjaya. Saya pun dah jual lukisan daripada RM10, RM15, RM20 sampai saya boleh jual RM2,000, RM3,000, RM4,000, RM5,000. Jadi saya kena melayan customer segala macam, saya kena layan dengan cara ni lah. Saya tak, walaupun saya ada curiga, tapi saya kena layan jugalah. Nak tengok dia, saya dah bersedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tertentu. Sebab kita daripada askar, al-maklum kita gunakan sikit perwatakan tu. Dia beli, dia kata, Pak Gani, Cik Gani, yang ni saya nak, yang ni saya nak, yang ni saya nak, yang ni saya nak. Kalau tak ada frame berapa? Saya pun bagi harga tak ada frame. Dia kata, saya tak nak frame, saya nak gambar saja. Saya ni art collector, saya pembeli lukisan. Saya dah beli Ibrahim Hussein, top nama-nama terkenal, Syed Muhammad Jamal, Syed Muhammad Jamal. Orang ni dia cerita kaya, gah lah kalau dia cerita tentu. Siapa artis pun dengar memang gah lah. Kira dia ni kira okey lah. Lepas tu dia pilih 10 keping. Dia tak apa cakap ni, besok saya datang. Lepas tu bawa lukisan tu, kita pergi rumah saya. Lepas tu nanti saya bagi cek. Boleh tak saya bagi cek? Baru saya bagi
cash power. Boleh. Tapi dalam hati kita menghadapi dengan kecurigaan lah. Kalau jujur, ada cara jujur. Kalau tak jujur, kita boleh tahu sikit-sikit lah. Tapi kita tak ceritakan dia. Kita ready lah apa yang dia nak. Buka frame, cabut paku apa semua. Dah buat gulung-gulung siap, dia mari. Dah ready cik ni. Okey, dah ready. Okey. Dia penampilan dia ni pakai seluar pendek je. Dia tak pakai macam orang educated, macam orang ada darjat, ada pangkat, ada apa, tak ada. Dia pakai seluar pendek biasa. Kita pun ni tak apalah, kita ingat mungkinlah orang dia tak ni kan. Lepas tu naik taksi pergi dekat Damansara. Saya turun dekat Damansara, dekat pejabat pendaftaran sana. Lepas tu dia kata, cik ni tunggu sini sekejap, saya nak pergi ke pejabat immigration sebab saya nak settlekan saya punya pekerja saya ni, saya nak settle. Jadi saya pun tunggu lah situ. Bila saya tunggu situ, lepas tu dia datang balik dengan dalam masa 10 minit, 15 minit datang balik. Dia kata, cik ni, boleh tak saya pakai dulu duit you dalam 200? Sebab saya nak bayar ni pekerja-kerja saya dia. Dia kata, saya tak bawa duit. Saya bawa duit betul-betul duit tambang taksi tadi ya. Kita naik taksi ni bukan naik kereta dia. Naik taksi. Saya kata, itu pun kebetulan you bayar. Saya tak bawa dia tambang. Okey, tak apalah. Itu dia. Dia pergi balik. Saya tunggu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tak mari-mari. Kebetulan hari tu hari Jumaat. Saya duk ingat, tak lepas lah saya semalam. Saya ingatkan, settle na tu, saya balik cepat, dapatlah pergi semalam. Tunggu sampai lepas Jumaat, sampai pukul 2, pukul 3, pukul 4. Sabar juga, tunggu sampai pukul 4. Tunggu. Lah tak ada lah. Balik lah. Nasib baik dia pernah tak ambil benda tu. Benda tu yang roll tu dah ke tangan saya. Dia tak ambil. Kalau dia nak ambil pun, saya tak bagi lagi lah. Saya kena pergi dulu dengan cara, saya dah ready lah. Apa-apa kemuskilan tu saya kena ready lah. Lepas tu dia tak mari langsung. Saya naik taksi balik ke Central Market. Lepas tu besok lusa satu kerja balik, nak masuk frame tu balik. 10 kepin gambar tu. Nak masuk balik dalam frame tu, nak mau lipat balik, nak macam mana kita beli kat kedai, macam mana kedai buat. Itu pengalaman. Pengalaman nak cakap pun bukan bangga diri lah. Ini rezeki lah Allah bagi kan. Allah bagi. Saya biasa jual dalam RM28,000. Saya yang tak besar macam ni lah. Bagi 2 lah. Kecil sikit pada ini bagi 2. Saya dapat jual. Itu masa harga tu adalah harga masa buat exhibition. Bukan harga orang datang beli kat kedai ataupun datang beli kat rumah. Exhibition ni ada opening, ada menteri mari rasmi, ada katalog, ada TV, ada apa semua, surat khabar, ada follow up daripada TV, follow up daripada surat khabar. Gitu. Jadi kebetulan masa tu Mahathir rasmi. Dia yang ikut dia tu semua orang ada duit lah. Alhamdulillah. Saya terlibat dalam negara-negara Asia semua terlibat. Semua terlibat dalam, bila sebut negara Asia habis dah. India ke, Pakistan ke, Taiwan ke, Jepun ke, Korea ke, mana semua terlibat. Lepas tu Sweden kita terlibat. Tapi negara lain tu macam Jerman, macam Kanada, itu painting saya saja yang pergi. Sebab-sebab tertentu yang tak dapat elakkan, negara-negara luar yang lebih daripada itu, kadang-kadang painting pergilah. Saya tak pergilah. Sebab dianjurkan oleh Kementerian Kesenian ataupun Matic. Masa tu kita ada aktiviti Malaysia Expo Malaysia, buat dekat luar apa semua. Tu masa tu. Sebab kita dah lalu, jadi cantiklah soalan tu.
pada pesara bakal pesara tu, saya rasa bersiap sedia lah. Fikir tentang diri, apa yang kita boleh buat, apa yang kita minat, apa yang kita nak buat. Kita fokuslah apa yang minat, apa kita nak buat. Kalau cabaran jatuh bangun bukan luar biasa. Bukan luar biasa. Sebab saya dalam tentera pun jatuh bangun, dalam pelukis pun jatuh bangun. Sampai hari ini pun, sampai akhir hayat pun kita macam tu. Yang penting kita sentiasa bersyukur, sentiasa berusaha. Saya rasa. Jadi yang mana ada kebolehan, yang bagian-bagian yang pesara-pesara yang akan bersara nanti, fikir-fikir apa kebolehan aku ni, apa yang aku boleh buat. Teruskan cabaran. Lepas tu cari partner, cari kawan, siapa yang boleh bagi nasihat, siapa yang boleh bagi bimbingan. Itu penting. Macam melukis juga. Kalau saya duduk seorang-seorang melukis kat rumah, tak pergi ke mana-mana, saya tak akan melangkah lah ke luar negara. Orang kata di pada hutan rimba belantara, lepas tu pergi hutan batu. Bila kata hutan batu tu negara-negara membangun lah. Tu mana survival tu, operasi tu, pengembaraan tu, daripada hutan belantara pergi ke hutan batu. Tu faham semangat kemerdekaan sebenarnya yang lama, cara lama. Yang baru ni lagi al-maklum. Ni yang baru umur 20, 17, 18, 19, 20, 21, 25 ni. Dia lain cara dia. Sebab cara dia ni, dia banyak kepada, dia mereka pun dia banyak hiburan. Dia banyak hiburan. Jadi ibu bapa pun kena main peranan jugalah. Dan kalau dia orang ni nak masa depan dia cerah, dia kena mengenali sejarah, kenal sejarah, tahu sejarah. Yang buat tak faham, buat tak dengar, buat orang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sejarah penting. Kalau tak ada askar berkawan dengan komunis sekarang, apa jadi? Tak boleh nak cakap lah. Mungkin kita tak ada, ataupun macam mana, harta kita pun tak ada, mak bapak kita pun tak jadi. Macam Palestin contoh, macam Israel, hari-hari bunuh orang. Nak cakap macam mana? Itu nasib baik kita jadi macam ni. Askar punya bakti dulu. Askar tongkol lomah dulu. Saya lepas rekrut terus masuk hutan. Lepas rekrut terus masuk hutan, belum cuti lagi. Masuk hutan dulu. Lepas masuk hutan berbulan-bulan baru cuti. Baru pulang dapat cuti. Mengenali dunia macam mana, duri hutan banat, hutan rimba belantara yang orang tak pernah jejak tu kita sampai. Tak boleh cakap macam sekarang ni. Duduk dalam hutan, duduk bisik-bisik je. Pagi petang siang malam bisik. Pagi petang siang malam tu. Pukul 5 dah gelap. Dah mula nyamuk mari duduk nyanyi ikut telinga kita. Mula pasang kemah, pasang poncho. Orang kata, tidak pun telinga nak kena. Tu saya kata telinga kena tajam. Telinga kita kena buka luas-luas nak dengar apa. Orang kata sampai apa nu semut berjalan nanti daun pun kita dengar. Telinga kita kena dengar. Kena cemburu dengan pendengaran sekeliling tu, kita kena cemburu. Sebab apa? Nyawa kita ada kat situ. Walaupun kita dah nampak, nyawa kita ada dekat tu. Kalau kita lalai, kita leka, jalan lah. Tu dia. Bukan orang nak mari nasihat kita siapa-siapa. Kita sendiri lah. Tu pengalaman. Bila sebut pemini ni, aku duk bayangkan kalau aku dapatlah 2-3 orang, hari ni dapat 3, besok dapat 2, dapat 1. Aku rasa bangga, aku khidmat pada negara. Tapi bila tak dapat, janganlah hampa kata dia tu apa-apa pula. Kita bekerjasama, satu tim, kita masuk satu tim. Dia kepung kat sana, kita kepung kat sini. Dia lari kat sana, kita tunggu kat sini. Begitulah lebih kurang. Entah. Dan tenaga sama agak. Rezeki aja orang tu main ke depan dia tembak. Pom. Dapat PGB. Contoh. Rezeki dia.
No? Saya bila sebut ke mana, saya kata kadang-kadang bila saya buat dengan Pang, bila nyata saya tak meletup, saya cemburu. Cemburu apa? Bila senapa aku ni meletup ni? Bila nak meletup? Pagi petang, pagi matang, terendak, berjalan. Kerja dalam setiap detik, setiap saat, duk mata kita tu duk pati kiri kanan, depan belakang dengan kawan-kawan terendak. Itu je kerjanya. Dalam operasi itu je kerjanya. Bila kita pergi cari komunis. Bukan kita nak cari batarian. Saya doa yang walaupun dengan keadaan saya sekarang macam ni, bila sebut 30 Ogos tu, malam tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur dah. Dia ingat nak pergi nak tengok kawan-kawan, nak tengok orang baris, nak tengok sambutan, nak tengok. Saya semangat. Saya nak tengok. Saya tengok kat bangun pagi buka TV, tengok TV. Kalau lah ada orang tweet macam ni, jom melompat macam kertas kerap lah. Saya kalau macam tu dia saya sampai sekarang pun macam tu lah. Tapi bila orang tak cakap apa-apa, diam. Saya takkan nak merayu. Takkan nak merayu, "Hang tolonglah aku. Hang tolong aku nak pergi tengok ni." Tak ada lah. Tapi saya semangat. Semangat saya macam tu. Tu mungkin orang lain tak tahulah. Orang lain dia condemn kita pula. Kita nak pergi, apalah, dah umur, dah apalah semua. Itu ada juga macam tu. Ini susah nak cakap kan. Tapi itu saya bila ditanya pendapat saya, saya tak boleh duduk, tak boleh tidur malam. Duk teringat lah nak pergi tengok ni macam mana. Semangat nak tengok kawan-kawan askar masa kini. Walaupun kita pergi tengok pun orang lain hormat kita juga. Alhamdulillah. Kita pergi bagi semangat. Nak tumpang semangat, bagi semangat. Tu je pun. Gantunglah pada jiwa raga tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Buk dada tanya selera. Saya kalau saya tanya pada diri saya lah, ini orang tanya kan, saya kalau tanya pada diri saya lah, kalau ada suara di atas, mari tanya, ni hang nak buat apa lagi, aku nak pergi apa, hang macam hang abang aku, hang nak apa, contoh lah, aku kata saya dah sampai dah semua lah. Saya dah sampai dah semua, umur saya 81 ni, saya dah sampai semua dah. Saya dah sampai dah cukup lah. Syukur lah, alhamdulillah lah. Saya dah hajat saya semua dah capai. Nak jadi komando. Nak jadi kepasu. Nak masuk askar sampai 5 kali minta baru dapat. Tu perjuangan. Lepas tu sekarang ni saya rasa saya dapat semua dah. Saya buat pameran lukisan, jual. Lukisan. Ada sekali pameran sold 80% sold out. Alhamdulillah. Kalau tidak saya tak duduk ni rumah ni. Ni anugerah. Ni duit ni bukan duit askar ni. Ni bukan nak cakap lah kan, bukan kita nak bangga kan. Kalau tak berjuang, kalau tak ada minat, tak ada semangat, takkan jadi lah. Rezeki anak-anak. Saya boleh duduk sini, saya beli tanah, saya bawa orang. Duit lukisan. Anak saya masuk universiti pun semua duit lukisan. Sekarang pun masa dulu. Alhamdulillah, nak apa lagi? Habis dah masuk umur 80, saya nak apa lagi? Saya nak jadi kaya. Tak payah kot. Dia kaya jadi lain pula. Dia manusia tahu je lah. Duit ada banyak mana pun tak cukup. Ini saya berseru pada yang mana menengok video ni, renung. Kamu yang 2, 30, 40, 50 tu masih boleh lagi mengejar lagi apa yang kamu nak cita-cita. Kalau saya masuk 80, saya nak kejar lagi. Alhamdulillah, saya dah dapat semua. Saya dah dapat duit ketul-ketul. Saya boleh beli dah apa, bawa orang keluarga pergi shopping, beli apa. Tak, hari ni tak jumpa lagi, esok pula pergi shopping pula. Alhamdulillah, syukur. Kita bukan datang daripada kategori A, bukan B, C, E, kategori kampung tu. Saya cakap banyak faham lah, no? Tu kategori saya. Saya masa sekolah dulu, contoh ni, masa sekolah dulu, cikgu ni, aku duk tanya diri aku nak kerja apa tu? Nak kerja apa? Nak minta askar, tak ada kelayakan, tak ada perusahaan. Nak jadi guru ke ni pun langsung lah, tak ada apa. Aku tak jadi tukang kebun pun jadi juga. Tu rahsia peribadi ya. Aku nak jadi tukang kebun.
Sampai semua sekarang aku minat menanam. Jadi tukang kebun. Sebelum jadi tu, aku jadi kuli. Dah berhenti sekolah, tak ada apa, tak ada kelayakan, tak ada urusan. Jadi kuli. Jadi kuli, jual kacang, jual jagung. Masuk kampung, keluar kampung, masuk istik, keluar istik. Bawa pelita kabat, bawa gundi. Rebus kacang, penjual kat istik-istik time gaji tu. Betul? Lepas tu jual jagung. Kejar bas berhenti jagung. Kau besen. Ni orang Kuala Ketir kena dengar ni, aku cakap ni. Ni juga minta. Yang lain bergantung kepada individu dan keadaan setempat. No? Saya duduk macam tu. Tempat tu. Mungkin orang lain dia tempat macam lain, dia tak mengalami tu. Saya jual jagung ni lah. Lari. Bas berhenti lagi. Tingkap dulu jenis mula buka tu lah. Lepas bor duit tu, sekupang, 2 kupang, kacang, jagung. Tu ya kerja. Biasa buat kerja macam tu. Kerja kuri, koyak lubang. Buat lubang, buat longkang. Bengitah.